Bayangkan satu tempat, dalam satu bangunan, hampir semua urusan penting hidup kita boleh selesai. Inilah dia, UTC Malaysia. Jalan jom. UTC atau Urban Transformation Centre ialah pusat sehenti perkhidmatan kerajaan untuk rakyat. Konsepnya mudah, mudahkan urusan, jimat masa dan dekat dengan masyarakat bandar. UTC mula diperkenalkan sekitar tahun 2012 sebagai inisiatif untuk menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam. Lokasinya dipilih strategik, kawasan bandar, mudah akses dan waktu operasi yang lebih fleksibel supaya rakyat tak perlu ke banyak tempat untuk satu urusan. Di sini biasanya ada Jabatan Pendaftaran Negara, Immigration, JPJ dan pelbagai agensi lain. Selain itu, ada kemudahan seperti masjid, ruang menunggu yang selesa dan sistem nombor giliran yang teratur. Datang dengan satu tujuan, balik dengan semua urusan yang dah selesai. Untuk warga emas, lebih mudah. Untuk ibu bapa, lebih praktikal. Untuk pekerja, lebih efisien. UTC bukan sekadar bangunan. Ia adalah kemudahan yang memudahkan hidup rakyat. Persoalannya, tuan-tuan dan puan-puan pernah guna UTC? Bagi anda, memudahkan atau ada pengalaman yang boleh diperbaiki? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Jalan jom, kita cerita tempat yang dekat dengan hidup kita.